sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM KIK di hati, dan salam IPGM Peneraju Pendidikan Guru bertaraf dunia. Baiklah, pada malam ini saya akan melakukan tugasan GAPD dan juga GKEB, iaitu menemu ramah seorang rakan yang saya sangat hormati dan saya sangat admire lah daripada jauh ni. So bersama-sama saya pada hari ini ialah saudari Nur Khairunisa binti Oden. Baiklah, boleh tak akak perkenalkan diri akak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan diri saya secara ringkas sajalah. Seperti mana yang saudara Irfan sudah sebutkan sebentar tadi, nama saya Nur Khairunisa binti Udin. Saya merupakan pelajar sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Kos yang saya ambil ialah Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu, iaitu mod cuti sekolah lah, kerana pada sekarang ini saya merupakan seorang guru yang bertugas di salah sebuah sekolah rendah di Ipoh Perak. Dan saya juga asal usaha saya di negeri Perak juga. Okey, itulah baik. serba sedikit latar belakang saya. Okey, baik. Jadi pertama-tamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada kakak kerana sudi untuk bersama saya pada hari ini. Saya tahu kakak busy kan. So terima kasih banyak lah. Okey. Masalah. Untuk soalan saya yang pertama, macam yang kita tahu, setiap universiti yang ada kat Malaysia, tak kira lah kat Malaysia ke dekat luar, kita akan sentiasa menggunakan sumber-sumber digital. Bagi kakak, apakah sumber digital yang sering akak gunakan untuk membantu pembelajaran akak sewaktu pembelajaran di universiti? Okey, untuk soalan yang pertama ni lah saya kira kan. Yeah. Untuk bidang pembelajaran ni, apabila berada di peringkat sarjana ni, kita banyak membuat kajian. Jadi apabila membuat kajian ni, Google tu memang sah lah, memang kita akan guna. Tapi secara spesifiknya, kami akan menggunakan jurnal yang berfokus kepada Google Scholar untuk dapatkan kajian-kajian yang sahih lah, yang relevan mengikut kepada tajuk yang kita gunakan. Itu kalau kita ingin melihat dari aspek untuk kajian lah. Tapi dari segi gerak kerja, banyaknya kami menggunakan Canva. Ataupun Canva tu untuk membuat slide lah ataupun PowerPoint. Tapi untuk membuat penulisan, kami banyak menggunakan Google Doc. Ataupun saya sendirilah banyak menggunakan Google Doc sebabnya ia bukan terhad pada satu peranti je. Seandainya saya bergerak luar kawasan ke apa ke, saya masih boleh mengakses lah tugasan saya tu di telefon, di tablet maupun di laptop tu sendiri. Jadi itulah pilihan terbaiknya ialah menggunakan Google Document untuk penulisan dan Canva untuk membuat PowerPoint. Oh, okey. Menarik juga aplikasi yang akak selalu guna ya. Macam kita sebagai student ni, aplikasi tu memang tidak asing lah bagi kita untuk kita gunakan pada setiap hari untuk kita laksanakan assignment kita kan. Okey. Untuk soalan kedua, bagaimanakah institusi anda mengintegrasikan sumber digital ke dalam pembelajaran di dalam bilik rajah maupun di dalam projek secara berkumpulan? Kalau untuk soalan kedua ni, macam saya ni mod cuti sekolah dan sepanjang kuliah kami perlu laksanakan tu adalah secara dalam talian je. Jadi kami menggunakan Google Meet macam sekarang kita gunakan kan untuk akses. Selain tu kami juga menggunakan Zoom ataupun Microsoft Teams yang telah pensyarah sediakan tapak lah. Sebab melalui itu boleh buat hantar tugasan, boleh pensyarah hantar nota-nota dan sebagainya. Macam untuk buat gerak kerja kumpulan macam saya dah sebutkan sebentar tadi lah. Canva pun ada. Dan juga untuk UKM sendiri, ada portal rasmi yang disediakan oleh pihak institut itu sendiri untuk kami mengakses jurnal-jurnal khas ataupun untuk kami merujuk bagaimana kami ingin menghubungi pensyarah yang mengajar kami di UKM itu. Jadi perkara bila ada tapak khas yang disediakan oleh institut ni, mudah kami berurusan, mudah kami rujuk dan sebagainya. Okey, baiklah. Untuk soalan ketiga ni, macam yang kita tahu,
kakak ni memang banyak sangatlah pengalaman dalam bidang pendidikan ni. Baik dari segi ketika belajar ataupun waktu sekarang ni tengah mengajar kan. Jadi saya nak tanya, ada tak macam aplikasi-aplikasi ataupun laman web khusus yang kakak sendiri cadangkan daripada isi hati kakak sendiri untuk meningkatkan sesuatu proses pembelajaran tu supaya dapat dijadikan dengan lebih interaktif? Okey, untuk soalan ni, macam yang kita tahu sekarang ni kita dah banyak guna AI kan. Jadi kalau kita tengok pun, ada ChatGPT tu kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ringkas untuk kita mengajar. Dan melalui maklumat ringkas tu pun sebenarnya kita boleh copy, kita paste dalam satu laman web khas, iaitu menggunakan AI juga untuk membuat slide yang interaktif juga. Tanpa memerlukan masa yang banyak lah untuk kita sediakan. Jadi apabila ada PowerPoint interaktif ni, secara tak langsung murid-murid akan tertarik untuk lebih fokus lah dalam pengajaran kita. Itu kalau dari aspek pengajaran saya di sekolah. Tapi kalau dari aspek pembelajaran saya di UKM ni pula, bukan hanya menggunakan Google Scholar, tapi pelantar dari segi ChatGPT juga kami gunakan untuk mudah mengakses kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Selain itu juga ada Web of Science, Scopus, e-journal dan banyak-banyak lagi laman web lain yang telah disediakan di laman Sawang ni lah yang mudah untuk kami akses. Kalau nak dibandingkan dengan zaman dulu, banyak memerlukan kita bergerak ke perpustakaan untuk mencari kajian-kajian lepas kan. Tapi bila ada kemudahan ni, sebenarnya memudahkan kita lah untuk mendapat maklumat yang kita cari dengan cara yang lebih cepat, mudah dan ringkas. Baik, saya sangat setuju dengan kataan dari kakak. Macam sekarang ni memang semuanya dah mudah kan, semua kat hujung jari je. Kita tak perlulah susah-susah nak pergi library, nak kena buka satu-satu buku. So, penggunaan aplikasi-aplikasi tu yang telah dinyatakan sangat-sangatlah berguna untuk kita. Untuk soalan keempat, saya nak tanya, kakak pernah tak gunakan aplikasi pembelajaran? Contohnya macam Quizizz, Kahoot ke? Dan waktu dalam proses pembelajaran kakak, macam kita kan selalu macam cikgu kan, saya pun pernah ada pengalaman bersekolah dulu. Mereka selalu juga gunakan aplikasi macam Quizizz ni untuk menarik minat pelajar-pelajar sendiri. Sebab kan dijalankan secara dalam talian, so dalam skrin. Jadi murid-murid ni taklah beranggapan bahawa mereka perlu melihat papan putih di hadapan mereka semata-mata. Jadi maksudnya pembelajaran tu boleh juga dijalankan di dalam kaca skrin komputer ataupun telefon bimbit mereka sendiri. Jadi saya nak tanya, apakah keberkesanan aplikasi-aplikasi tersebut di dalam proses pembelajaran dan juga kemenjadian murid itu sendiri? Okey, untuk soalan ni pula, macam kita tahu kebanyakan guru-guru menggunakan aplikasi ni pada akhir PDP untuk menilai tahap pemahaman murid itu sendiri. Jadi guru ada dua pilihan lah, sama ada guru menulis soalan di papan putih dan bertanya kepada murid ataupun bertanya secara lisan kepada murid kan. Tapi bila penggunaan online ni ataupun aplikasi-aplikasi khas ni, jadi secara tak langsung kita dapat menilai murid secara individu. Sebab bila membuat Kahoot, Quizizz dan sebagainya, kita akan bawa murid ke makmal komputer dan murid akan masuk ke akaun delima masing-masing. Jadi secara tak langsung guru dapat menilai secara terus tahap pemahaman murid. Itu dari yang pertama lah kebaikan yang boleh kita lihat. Yang kedua, kita dapat lihat bahawa akaun delima murid ni, setiap murid adalah aktif. Jadi dari pihak KPM sendiri menampakkan, melihat bahawa idea mereka untuk menetapkan setiap murid ni ada email masing-masing tu adalah perkara baik. Kerana tidak bercampur dengan urusan kerja ibu bapa dan sebagainya. Jadi untuk saya, inilah antara kebaikan yang boleh kita dapat lihatlah apabila guru menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk menilai tahap pemahaman murid di dalam kelas untuk sesuatu-sesuatu topik pelajaran yang telah dipelajari. Ya, sangat tepat tentang kesan-kesan tersebut. Sebab sememangnya kita tak dapat nafikan macam ramai je ibu bapa yang ada banyak akaun email tapi
mereka tak nak campur kan dengan anak-anak mereka. Macam ada yang untuk urusan kerja, atas urusan peribadi dan juga sebagainya. Baiklah, untuk soalan kelima, saya ingin bertanya, dalam era abad ke-21 ini, kita dapat lihat macam-macam cabaran, rintangan yang kita hadapi untuk kita melaksanakan sesuatu proses pembelajaran. Baiklah, saya nak tanya, apakah cabaran utama anda dalam menggunakan teknologi digital semasa anda belajar pada masa sekarang? Okay, untuk saya lah kan, antara kekangan ataupun cabaran lah, salah satunya ialah dari segi line lah. Sebab kadang dekat satu kawasan tu line bukannya berada pada tahap yang maksimum yang okey untuk kita buat kan. Jadi kalau untuk pembelajaran saya lah, bila pensyarah menyampaikan maklumat, kadang-kadang kita akan tersekat ataupun tak dapat maklumat secara sepenuhnya sebabnya ada gangguan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang contohlah dari segi penggunaan ChatGPT. Kita tak boleh ambil sepenuhnya maklumat yang ada dalam ChatGPT kerana kadang-kadang ada juga kesilapan ataupun kesalahan yang lari daripada konteks yang kita nak sebenarnya. Walaupun susunan ayat kita untuk bertanyakan kepada ChatGPT, yang tu kita dah susun dengan cantik soalan dia, tetapi jawapan yang mereka berikan mungkin ada juga pelarian. Khususnya apabila berada di peringkat sarjana ataupun master ni, kami memerlukan membuat kajian untuk sesuatu perkara. Jadi kami tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada jawapan dalam ChatGPT ataupun dapatan-dapatan kajian lalu. Sebabnya keputusan yang kami dapat tidak semestinya selari dengan dapatan orang lain. Sebab ianya bergantung pada kawasan-kawasan yang kami laksanakan. Jadi cabarannya walaupun secara kesimpulan lah yang saya boleh buat bahawa kita tidak boleh bergantung harap sepenuhnya kepada kemudahan internet sekarang ni. Sebab dalam masa sama kita tetap perlu menjalankan secara fizikal ataupun secara yang maujud lah, yang kaedah lama dulu. Sebab itu lebih relevan dan lebih kita boleh percaya dengan dapatan yang kita dapat buktikan hasil daripada kajian yang kita laksanakan sendiri di lapangan. Betul. Saya sangat setuju Kak. Okey, baiklah untuk soalan terakhir pada hari ini. Macam yang kita tahu, penggunaan AI pada zaman sekarang ni memang kita dapat nafikan sangat-sangat popular dalam kalangan siswa dan juga siswi guru maupun pelajar di institusi yang lain. Jadi saya nak tanya, apa pendapat kakak tentang penggunaan AI ni? Contohnya macam aplikasi ChatGPT dan selainnya dalam meningkatkan kefahaman kita ataupun hasil tugasan kita. Okay, untuk yang ni pada pandangan saya sendirilah sebenarnya ada kebaikan dan juga keburukan, tapi saya akan terangkan dari segi kebaikan dulu. Okay, salah satunya kita dapat jawapan terhadap sesuatu perkara yang kita tak kuasai itu dengan cepat. Dan kelebihan ChatGPT ni, dia bukan hanya memberi jawapan tapi sekali dengan huraian secara jelas. Mengapa jawapan itu yang diberi oleh ChatGPT? Itu dari segi kelebihan dia lah. Dan kalau kita nak huraian yang lebih jelas pun, ChatGPT akan berikan kepada kita apa kehendak yang kita inginkan. Bukan dalam bentuk ayat sahaja, tetapi dari segi gambar pun mereka boleh sediakan. Contohnya lah yang saya telah buat baru ni, saya ingin memberi latihan persediaan untuk ujian pertengahan tahun kepada murid saya. Tapi kita tak bolehlah bagi sebiji dengan apa yang kita nak keluarkan. Betul. Jadi saya tangkap gambar kertas periksa tersebut dan saya minta ChatGPT tukarkan gambar tersebut kepada daripada haiwan burung unta, saya ubahkan kepada haiwan ayam. Dari situ ChatGPT boleh ubah perkara tersebut. Jadi bukan sahaja memudahkan pihak guru untuk memberi tugasan kepada murid, tetapi dalam masa sama memudahkan jugalah guru untuk memberi bayangan kepada murid bagaimana sebenarnya soalan yang nanti akan keluar tanpa secara direct lah kita bagi. Dan kalau dari segi keburukannya pula, ialah bila murid ataupun mahasiswa sendiri bergantung harap sepenuhnya kepada ChatGPT, maka perkembangan minda mereka tu akan terhad.
Kerana melalui kajian ataupun pembacaan saya lah dalam kajian-kajian lalu membuktikan bahawa minda murid yang bergantung harap membuat karangan terhadap menggunakan ChatGPT ni adalah rendah berbanding dengan murid yang membuat karangan secara sendiri tanpa bantuan ChatGPT. Apabila kita menyuruh dua-dua kelompok ni membuat karangan sendiri tanpa merujuk internet dan sebagainya, kita dapat bandingkan perbezaan kualiti karangan yang mereka boleh hasilkan. Walaupun murid yang menggunakan ChatGPT ni memang hebat, mantap, cantik bahasa mereka, tetapi bila kita tolak tepi kegunaan ChatGPT sebab dalam peperiksaan tak boleh bawa ChatGPT dan sebagainya kan dalam peperiksaan, kita dapat bandingkan tahap kemahiran minda mereka itu sendiri di tahap bagaimana. Ya, betul. Saya sangat setuju. Dan keburukan yang boleh kita lihat. Ya. Sememangnya penggunaan ChatGPT ni sangat memudahkan, satu, menyimatkan masa kita. Tapi kita dapat lihat keburukan macam yang kakak cakap tadi dari segi pemikiran kita, dari segi minda kita, kita punya kognitif. So, penggunaan ChatGPT ni bagi saya memang cepat dan menyimatkan masa. Tetapi sesuatu proses ataupun kualiti pembelajaran yang kita peroleh tu takkan dapat ditandingi dengan macam mana kita belajar sambil buka buku kan. Jadi macam yang kakak cakap, dalam peperiksaan kita sememangnya akan ingat apa yang kita tulis, apa yang kita belajar daripada apa yang kita sekadar baca di skrin sahaja. Jadi perkara tu akan menyekatlah kemahiran kita untuk berfikir dengan lebih jauh, berfikir dengan lebih matang dan untuk membuat sesuatu kesimpulan dengan lebih menyeluruh dan juga berkesan. Jadi apa yang saya boleh cakap pasal AI ni, sesungguhnya kita perlu gunakan AI ni dengan sangat bertanggungjawab lah, dengan penuh toleransi, penuh dedikasi dan juga integriti, supaya kita dapat mengelakkan daripada plagiat, mengelakkan daripada salah guna AI dan juga keburukan-keburukan yang lain. Saya kira setakat itu sahaja temu bual ataupun sembang kita pada waktu ini. Saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Karunisa kerana sudi untuk bersama saya pada hari ini. Segala kesusahan, segala ketidakmudahan tu saya minta maaf sangat daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. So, saya harap semua kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih juga. Terima kasih. Bye.